Okey tapak warisan kota St. John. Orang sini panggil Bukit Senjuang. Siapa duduk area Bandar Hilir dia orang tahulah bukit ni. Ni kita akan naik lah kejap lagi. Kita try tengok malam macam mana. Di ujung naik terus lagi. Kota dia ada atas puncak bukit. Bawah bukit ni dikatakan ada kubur-kubur Melayu lama. Kubur ada, rumah orang pun ada. So nanti kita tengok macam ni. Dia dekat persimpangan ni lah. Tengok orang ni. Apa dia cari tu tak tahu. Ni lah orang zaman sekarang. Tapi tempat ni ada siapa berminat boleh datang. Orang panggil Bukit Senjuang. St. John jadi Bukit Senjuang. Terang tengok kat sana macam mana. Terang tak terang. Kubu kawasan kubu. Katakan kubu Belanda lah. Belanda banyak buat kubu takut mati agak. Kita lalu lah belakang-belakang rumah orang. Kita pun tak tahu malam macam mana sini. Kita try tengok macam mana. Gelap sini. Malam gelap Ni ada dia punya ni lah. Pembinaan Kota Pertahanan. Ada info lah. Wah, saya tutup lampu. Gelap Buka lampu kuat. Pembinaan Kota Pertahanan. Kita tahulah siapa buat tangga dia. Okey kota ni dibina daripada batu elektrik dan batu bata zaman Belanda. Bahagian tembok dia ada ketinggian dia 10 hingga 12 kaki Bahagian dalam kota telah dibina secara bertingkat antara 2 hingga 7 kaki panjang dan setinggi 3 kaki Ini kerana serangan ke atas Melaka pada masa itu datang terutamanya dari darat, bukan dari laut Belanda bimbang. Dia bukan bimbang, dia takut akan serangan kerap oleh orang Aceh dan Bugis dari darat. Okey, jom kita tengok kota ni. Okey, ni ada penerangan lagi Gereja Katolik di zaman Portugis. Kita tak payah cerita lah pasal gereja kan, tapi kita tahulah dia orang buat apa kat sini. Kawasan sekitar dia. Ada batu juga Ini pun sebahagian juga rasanya ni. Okey serangan orang Aceh Bukit Senjuang Peringkat awal penaklukan Portugis, Sultan Mahmud Shah sering membuat serangan ke atas mereka bagi mendapatkan semula negeri Melaka. Malangnya hasrat baginda tidak tercapai sehinggalah baginda mangkat di Kampar. Serangan terhadap Portugis tetap diteruskan oleh orang Johor dan orang Aceh. Walaupun Sultan mangkat, tapi dia orang tetap attack kota ni menunjukkan orang Melayu kita tak patah semangat Dia orang tetap attack juga tempat ni. Tengok tangga dia. Ni ada penerangan lagi satu. Bahan dan reka bentuk kota. Belanda bina kota atas bukit ni tahun 1760 1760 dalam
300-400 tahun yang lepas lah, untuk mematahkan serangan orang Aceh dan Bugis dari arah selatan. Selatan sini bawah bukit ni, kita utara ke sana lah. Bahan binaan kota dibuat dari batu latrit dan batu bata zaman Belanda. Batu tu warna merah, sekejap lagi saya tunjuk. Pasukan tentera ditempatkan kota ini untuk kawal, dan meriam ditempatkan sekeliling kota ini menghadap ke darat dan laut. Kota ni dia ada pelik sikit sebab meriam dia ada yang menghadap darat, ada yang menghadap laut. Biasa kota meriam dia menghadap satu tempat je, yang tempat dia tahu orang akan attack. Ni kota dia nampak warna putih Warna putih ni saya rasa dia orang yang cat daripada muzium lah cat. Saya rasa dulu bukan warna putih, mesti warna merah ke, warna batu macam ni. Okey boleh nampak meriam. Ni ada lagi satu. Belanda mengambil langkah bijak. Bijak ke? Kota ini telah memainkan peranan penting dalam mematahkan serangan pihak lawan dari selatan, terutama daripada orang Bugis yang dapat dikesan dengan mudah. Ya ke mudah? Belanda tidak pernah tunduk kepada mana-mana kuasa sehingga tahun 1824. Belanda dalam 200 tahun juga dia menjajah Melaka apabila mereka menyerahkan Melaka kepada British. Okey, jom tengok. Okey ni ada pintu gerbang dia. Tengok. Zaman dulu mesti ada penutup ni, kayu ke, besi ke. Di tangga dia. Ni batu merah macam ni lah. Okay, jom kita masuk kota ni. Ada flag ni Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya juga. Adalah Akzo Nobel Pen ni, kerjasama dengan syarikat swasta lah. Ok, ni kita boleh tengok ada tangga sini terbang dah. Besar ada meriam. Ini meriam replika lah, bukan betul. Ni nak tunjuk macam mana dia orang set up dia orang punya meriam ni masa zaman Belanda tu. Ini replika yang betul dah tentu dirampas ataupun dia orang bawa balik negara dia orang lah. Sekeliling ada boleh nampak macam ada lekuk-lekuk semua. Lekuk ni inilah senapang standby sini, tembak bawah dulu lah. Dia orang takut maknanya sebab dia orang buat kota. Kalau tak takut takkan buatnya kota ni. Boleh tengok semua ada lubang-lubang macam ni. Ada meriam juga sini. Okey boleh nampak bandaraya Melaka. Tapi ni bukan Melaka, ni dekat Melaka Raya lah. Ni tu ada nampak tu Hilton tu, Double Tree tu nampak dekat area sini lah. Terang bawah terang Zaman dulu saya rasa pokok ni tak ada, jadi kita boleh nampak laut sana tu. Saya zoom. Laut tu lah. Tapi dia memang cakap sama ada menghadap, ada yang menghadap laut, ada yang menghadap darat. Tapi serangan orang Aceh biasa daripada darat lah. Sebab Belanda ni dia orang tak kontrol darat tau. Dia orang kontrol laut sebenarnya. Melaka ni sebenarnya kota yang mengawal laluan Selat Melaka. Darat dia orang tak kontrol sebenarnya. Darat bila zaman British baru dia orang start boleh kontrol. Kawal lah maknanya. Zaman Portugis, zaman Belanda dia orang macam ni lah. Dia orang kawal Melaka macam ni. Dia buat kota atau puncak bukit semua
Yang ni Bukit Senjuang. Yang lagi satu Bukit Saint Paul tu lah, yang ada Formosa tu, Bukit Melaka. Sini pun dekat kawasan tinggi, dekat area Bandar Melaka ni, dia akan buat satu kota atau puncak bukit. Dia nak kawal tu cara penjajahan dia orang lah. Orang kita, orang Aceh, orang Bugis, semua serang daripada darat. Darat maksudnya daripada sungai-sungai Melaka, daripada Muar, macam tu. Boleh tengok batu dia. Sekejap saya kecilkan. Macam ni batu dia Tengok macam ni. Sampai bawah Kita pakai gajah pun tak lepas rasanya kalau serang zaman tu. Tangga mungkin boleh kalau nak attack. Tapi 7 kaki kan. 7 kaki dalam ni ni ada 3 kaki. Diorang gali lagi. Ni tempat diorang pasang kemah ke, simpan senjata Okay, jom kita tengok. Banyak kali lah juga try menawar Melaka. Memang kebal betul lah. Diorang pun pandai pilih tempat tinggi. Dia bukan tak ada teknologi ni. Batu ni, saya rasa batu ni standard zaman tu, semua orang tahu buat. Tapi diorang dapat tawan kan. Jadi dia tawan, dia kebalkan lagi, membuat kat tempat tinggi Macam ni lah daripada sini. Okay, menarik So boleh datang, boleh tengok macam mana dia buat kubu ni. Siapa berani datang malam try datang malam, bawa torchlight. Boleh tengok macam mana. Kita boleh bayangkan macam mana dulu. Menarik Tempat ni kira underrated Selalu orang pergi yang Bukit Melaka tu, yang ada gereja atas tu. Yang ni jangan orang pergilah. Ni kita kena tengok Ni tinggalan penjajah supaya kita boleh belajar sesuatu lah. Kita pun boleh buat benda ni sebenarnya. Orang kita bukan bodoh, bangsa kita pun bukan bodoh. Bangsa kita pun cuba tawan Melaka ni. Tapi tengok apa dia buat. Dia buat satu kubu atau puncak. Okey. Okey, ni ada tangga boleh turun. Katakan 3 kaki dalam dia. Diorang gali dulu. Dalam ni 3 kaki. Tinggi dinding tu 7 kaki. Okey, ni ada macam, saya rasa bumbung ni tambahan ni. Ni tak ada apalah. Ni ada lubang. Mungkin lubang ni dah letak senapang kot. Ada kursi boleh duduk Ni pun ada macam satu lubang kat. Boleh tembak lah. Zaman dulu kita boleh dengar bunyi motor Maknanya bawah tu jalan memang dekat. Okay, jom kita tengok belah sini pula. 3 kaki dalam. Gerbang tu tadi. Inilah kalau arah selatan Ini signboard tadi. Tangga bawah tadi tu. Cengak jugalah. Siapa yang fit, saya rasa okey je. Macam ni diorang kontrol Melaka. Macam mana orang zaman dulu 7 kaki tinggi tau. Sebab tu susah nak tawan kota Melaka ni, banyak kali tau. Okey, ni pintu gerbang dia. Bawah dia masuk di sini Kalau kau boleh masuk ni okey lah. Maknanya kau boleh tawan lah kota ni zaman dulu. Kalau aku tak boleh ni. Macam mana nak datang? Meriam ada dia kalau kita kat bawah ni, dia mesti dah target kat kepala kita benar. Kita tengok bukit dia. Tu ada tangki air. Bila ada tangki air, maknanya tempat ni tinggi Ni saya boleh bayangkan memang susah lah. Susah betul nak tawan balik. Tinggi ni, ni pagar kita. Tu tinggi tu. Ni cerita zaman 17, 18 Zaman teknologi, tak ada tangga lipat. Tak ada apa. Yelah benda yang nak capai benda tinggi kan macam ni. Kalau kita rainbow boleh, ataupun macam SWAT ke, boleh baling apa tu? Cangkuk tu kan, baling cangkuk, panjat atas ni. Tapi zaman dulu mana ada.
Itu sajalah. Naik kota Bukit Senjuang. Okey.